Oi, enggak. Ni yang mainan. Ni yang betul punya. Kita parking dulu dekat tempat parking Stadium Shah Alam. Kita try cuba untuk naik bus shuttle pergi ke PU Subang. Ini jalan je. Cakap. Kita nak pergi mana ni sebenarnya? Pangkalan. Pangkalan apa? Pangkalan udara. UDM. Oh, jauh dah jalan ni. Kita tengok ni ya. Tahu. Jalan. Oh, check. Ni Sukhoi. Ya? Ha? Bukan. Cuma terbang lain. Okey, Mumin. Yang belakang ni kapal terbang Hawk. Yang ni Hornet. Yang sebelah depan ni Sukhoi. Nah, ini Sukhoi. Okey, kalau nak tahu, ini kapal terbang Sukhoi. Yang sebelah sini Hornet. Sukhoi ni besar sebenarnya, nampak ni. Nampak jauh macam kecil kan, besar sebenarnya kapal terbang dia. Tapi dia ada 2 seat kat situ. Apa tu? Kapal. Kapal Sukhoi. Okey, ini yang, oi, enggak. Ni yang mainan. Ni yang betul punya. Naik dari belakang. Nama kapal terbang semua kat depan. Jom kita pergi sana pula. Alamak. Dia nak tagi apa? Para kru bus semua terjun sini ah. Dia terjun sini. Tanya abang. Tanya abang. Sini. Oh, sini pun boleh ke? Kata ni boleh. Okey, ni keadaan dekat dalam kapal terbang kan. Jalan. Ha? Kat sini kot dia bincang strategi nak serang mana, nak lompat mana. Ni semua blanket. Ni lah kena hantar bantuan-bantuan, airdrop kat sini lah dia. Ni lah payung dia. Ni menunggu naik kapal terbang nak balik kampung ke? Tengah beratur nak masuk kapal terbang nak balik kampung Besar terbang. Masa untuk bergerak. Terjun.
logo Indonesia. Ini Kazakhstan. Yang tu Luxembourg, Belgium. Yang ni Spain. Ini Malaysia punya. Ini favorite moment. Deutschland. Ini Deutschland. Ini UK. Ini Turki. Ini France. Ready. M16 lah bukan? Stayer. Tak pakai dah. M4. Ni baju pilot jet fighter. Pilot nak bawa kapal terbang yang mana? Mana nak bawa kapal terbang yang mana? Yang ni Sukhoi. Ke nak bawa yang sana yang Airbus tu besar punya. Kalau Airbus boleh bawa balik kampung, ramai-ramai naik. Ini kalau Sukhoi 2 orang je. Seorang je boleh bawa. Oh, 2 orang. Bawa kapal terbang ni elok ya. Okey, jangan bebek kepala. Tengok depan, tunduk. Okey, bawa elok ya kapal terbang ni. Jangan orang buat laju sangat. Okey, ni kapal terbang Sukhoi ni harga dia dekat 100 juta tau. Bawa elok-elok ya. Jangan laju-laju. Jangan empit. Tu Hawk, yang ni Hornet, yang tu Sukhoi. Yang belah sana tu Airbus. Okey, jom. Budak ni dah haus nak minum air. Okey, best. Dia jadi pilot 10 minit. Okay. Duk. Cakap tembak. Ya. Wow. Jangan, don't shoot me. Jom kita masuk dalam hangar. Besar, tinggi gila hangar ni. Ni private jet kot. Aero 3. Ni semua kapal terbang mainan. Kayu kan tadi. AW. Besar kan helikopter ni. Kalau untuk senang bawa, more easy pada pilot. Pilot ni dua-dua susah sebenarnya. Tapi dia ikut atas capability badan adik lah. Ada badan manusia yang boleh terima G yang banyak. Tahan G tinggi. Kan? Kalau macam helikopter ni, ada susah juga bawa. Dia masing-masing dia ada pro and con dia sendiri. Tapi kalau untuk helikopter ni, kalau adik suka kat bawa kapal yang more kepada combat, boleh masuk ni lah. Tapi adik suka terbang seorang-seorang. Kau ada apa puas jalan sini Duduk kejap kat hangar ni. Penat ke Mamin? Duduk kejap kat hangar berteduh. Tengoklah. Dah masuk kunci lah. Okey dah. Kan dah seronok tengok kapal terbang. Kena beratur lah nak balik.
suka budak kau ni nak jadi askar. Tunggu bas shuttle pun penat. Pakai baju pilot pun kata bilang berat. Pakai baju pilot pun kata baju pilot berat. Cepat. Memang berat pun. Tok Mak Tau.